Hazal, kita nak pergi cuti kat mana ni? Bulan 5 ada seminggu cuti. Kita tak tahu nak pergi kat mana. You have any idea? Orang tengah politik ni. Kalau ikut kita buat blind booking lah. Blind tengok booking? apa yang kita dapat. Kalau macam nak pergi jauh-jauh sikit, macam nak pergi dekat Madeira ke, nak pergi. Oh yelah, blind booking pun dia ada macam kategori lain-lain kan. Dia ada macam-macam banyak kategori. Yang before this kita ambil kategori dekat pulau. Maybe boleh juga try tengok dekat mana. Okay, juga menarik juga. Sebab actually I quite puas hati dengan blind booking punya style. Because kita ni dah kehilangan idea. So kita macam like main random je lah. Pergi mana-mana pun. Banyak tempat lagi tak pergi kan pergi. Tapi kita buang yang mana kita dah pernah pergi. Okay, macam Mallorca. Kita dah pernah pergi. So kita boleh start. Tak ada dah tak kena lagi sekali ke apa. Tapi kalau boleh nak pergi kat pulau panas, kawasan panas lah kan. Apa kata kita tanya budak-budak juga. Nanti tak acik nak ikut idea kita kan. Okay, jom. Nak bincang ni. Apa? Mana mana sini ke? Okay, Mama nak bincang ni. Yo. Stop. Mama tak tahu lagi ni. So, Mama nak bincang ni untuk Mei punya holiday. Oh, dengan holiday je terus. Oh, kemarin lagi. Yes. So, Mei punya holiday kita tak tahu nak pergi mana. Papa dengan Mama macam suggest nak buat blind booking again. Yes. Yes. Nah, last time macam menjadi juga kan kita punya holiday dengan blind booking. Lagi pun Eurowings best punya airline lah. Yes, kita naiknya Eurowings. Kita ikut Eurowings punya blind booking system. Again, for the same one. Of course not the same one. Itulah Mama fikir kita maybe boleh klik yang mana yang kita tak nak. Kategori ke different. itulah kita kena tengok. Okay, Hazal boleh tak you nak pantau dekat TV ke apa? Nak tengok kat TV. Kita bagi semua orang boleh nampak dengan clear. Full excited sangatlah semua ni. Kita boleh tengok dekat screen apa kategori yang dia ada. Dan kita boleh choose which kategori. Okay? Biar Papa set up. Tapi kan kita boleh sebenarnya pergi juga dekat lain-lain punya negeri. Cuba tengok Düsseldorf. Kalau kita dah Mallorca kan nampak dulu apa yang. Okay, alright. Dia ada semua dulu kan. Dari Hamburg tak ada dah. Oh, dari Hamburg dah tak ada. So maknanya kita kena choose lain punya lah ni. So maknanya dia buat cuti dekat Hamburg kan. Macam tu pula. Okay, dah kita choose Düsseldorf lah. Okay, kita ambil Düsseldorf. Oh, Düsseldorf lagi banyak choice. Ni ada Oslo, ni dekat Croatia lah. Ni ada dekat Praha, Budapest, Croatia. Jadi kita pernah pergi banyak tempat dah situ. Yang ni pun kita pun dah pernah pergi dah. Copenhagen banyak tempat kita pergi. Cuba tengok Vitek. Semua best kalau nak ikut kan. Itulah itu. Kalau kita ambil Ya, so I rasa Vitek ni mana Vitek maksud dia kita kena beritahu juga maksudnya. Apa dia? pergi jauh-jauh. Yes, kita pergi jauh sejauh-jauhnya. Other continent. Ya. Tak adalah juga. Ya ke? Ya. Oh, okay. Okay, sebab itulah. Dia kebanyakannya luar pada Eropah. Okay, jap. Tapi sebelum tu kita kenalah tanya semua setuju ke tidak? Yes. Jap, tengok jap. Okay, jap. Okay, sebenarnya apa wish korang? Kita pergi satu-satu. Okay, sebenarnya apa wish Noah nak pergi? Kat mana lagi negara yang Noah nak pergi? Egypt. Oh, ya? Okay. Sophia nak somewhere African. Then somewhere Greece. Itulah Greece. And then the third, ni both top Sophia. So either dekat Afrika ke saya. Okay. Saya tak tahu lah Afrika ada ke? Yeah. Oh, dia ada situ juga. Oh, okay. Dan Laila? Kalau Laila apa? Tiflis tu apa?
Laila, Office apa? tu dekat ni, dekat Tak apa Tunis kan? Ubahau. Awak kalau awak nak pergi lagi, mana negara lagi awak nak pergi sebenarnya? Negara yang kita tak pernah pergi lah. Ya, tapi apa dia? Banyak lagi kot Dia negara kita macam nak pergi. Ada banyak boleh swimming, Okay. snorkeling. Itu yang awak nak choose lah. Okay. So So- tak kisah mana-mana asalkan boleh pergi situ. Ke ada something And then with ada banyak budaya, cerita. history juga, sejarah. So maybe macam Cairo tu macam cool. Atau Tunisia tu macam cool juga. And Louisa, what about you? France. France? Oh, so boring. Boring. Saya kita main banyak kali. Tapi Louisa suka kan? So apa Louisa suka France punya culture? Saya suka France sebab Luisa tengah learn French. Yes, dia nak apa, polish dia punya French. Cairo banyak cakap French tau. Tapi Sebab nampak gaya macam orang nak Cairo dia kenapa? Kalau I nak Madeira lah, sorry lah. Kau ingat, why nak Madeira? Madeira tu pulau cantik tau dengan bergunung, boleh pergi hiking. Tapi? It's the dangerous Ya ke? landing station. Di airport. Ya ke? Serius lah? Madeira. feeling about this. Kalau I suka Madeira lah, kalau Okay. dapat Madeira. Madeira is Portugal. Ya. Dah sesama So kalau orang bagi lalu saya, ke saya macam suka juga kalau nak pergi macam dekat Egypt. Saya pun setuju juga sebab saya nak tengok piramid. Saya tak pernah lagi pergi tengok piramid. Dan saya kalau lah boleh kan nak naik kat Sungai Nil tu ke. Tapi saya sebenarnya pun suka juga macam Fuerteventura, Gran Canaria. Saya suka juga macam tu. Tunisia pun okey juga. Tapi itulah kadang-kadang takut juga bosan bila dekat pantai saja kan. So kita tengok macam mana. So kita kiranya memang choose yang Vaik lah. Maknanya Vaik tu yang paling jauh lah kan. Ya, ya. Okay, Okay, so jom, let's kita see. Kita tengok adakah kita akan dapat. Okay, apa yang ada dekat sini? Oh, ada Cairo. Patutlah korang nak. Madeira pun ada, Gran Canaria ada. Semua tempat yang best-best kat sini. Even Fuerteventura pun ada. Menarik. So I buat minimum 6 malam dan maximum 8 malam. Ya, itu syengezak. Okay, satu. Okay, tengok apa kita dapat. Okay, so korang tengok apa yang kita dapat tu is sebenarnya harga 1,740. Wah, banyak. Kalau dapat Eurowings yang blind booking punya 954 untuk kita semua. Tapi sebenarnya kita boleh tengok kalau kita comparekan harga ni 1,740, kita boleh tengok kita dapat apa sebenarnya. Sebab bawah sini sebenarnya dia tulis 1,740 sekarang You mean kita boleh belajar lah sebenarnya. So sebenarnya kita boleh tengok kalau kita nak nampak tak 1,740 sama harga dengan Gran Canaria. Okay, itu tipsnya korang. Tapi kalau nak buat surprise dekat partner korang, tak nak korang tengok cerita tipsnya. Tu kita boleh plan lah kalau kan. kita buang Gran Canaria, next kita akan dapat Fuerteventura. Dia kan sebelah je. Kalau kita buang Fuerteventura dengan Gran Canaria, kita akan dapat Hurghada. Das ist Ägypten. Hurghada? Egypt juga. Tapi dekat lagi Red Sea. bawah. Dia memang tempat mandi je. Ja, habe ich auch gesehen. Di situ tak ada apa-apa sangat. Cairo is yang kalau kita dah buang Gran Canaria, Fuerteventura dan Hurghada. Okay. Kalau kita nak Cairo dengan Larnaca, kita boleh dapatkan Madeira. Tapi terpulang pada korang. No, Cairo. I think Cairo lah. Cairo. Kenapa Luisa tak nak Cairo? Okay. It's about over 40 degrees. Crazy, no. So, semua tu crazy punya temperature. So, cuba kita tengok kalau kita buang 1191, okay? So, kalau Cairo, Larnaca kita buang. Kalau kita buang yang dua ni, Then Madeira. kita akan dapat Madeira. Tapi itulah 1,400. I tak nak Madeira sangat lah. I tak ada lah. Madeira. Okay, dan kita back. Kan? Ke majority apa korang? Yeah, Cairo, please. Kita restart pada mula. An sich okay. Apa dia Luisa? 198 Yeah, per but 2 person. against 4. Und normalerweise 300 Euro. Luisa, Mama nak Cairo ya? Das geht, oder 300, 400 Euro, ne? Mama tak nak Madeira ya? Siapa tak nak Cairo? Ya, awak seorang aja. Tapi ada siapa nak Madeira? Ya. Awak nak Madeira? Ya. Oh panas. So Papa nak Madeira. So 2 against 4, kita menang juga. It's okay. Kita tengok apa yang kita dapat. Auf einmal ist es so ein Fehler, das stimmt gar nicht. Kann ja eigentlich gar kein Anderes Okay. Ja, das. So, weiter. Warum würde der sonst Okay. zeigen? Sekarang kita ambil smart. Sebab kita memang kira kalau nak ambil bag
is dalam 1,200 kan, tambah beg lagi. Wings ni kan sebenarnya yang murah punya chip yang Eurowings dia murah sebab dia tak termasuk luggage. So kalau kita ambil yang smart ni, kita dapat tambah luggage. Seorang satu bag, seorang 23. normal lah. Macam biasa lah. And then bawa hand luggage and boleh chop tempat. Kalau kita nak bawa balik macam sejadah semua tu. Biasa dia bayar macam baju baju Arab. Biasanya main ni kita mesti nak bawa banyak. Luiza mesti suka shopping. Sana murah. Guys, tolong pujuk Luiza yang bag. Okay, so dah masukkan semua. So, kita masukkan semuanya. Adakah sama apa yang Michael fikirkan caranya? Let's see. Betul? Adakah betul Papa punya teori itu? Hast du es alleine ausgefunden oder hast du Tak apa-apa, rasa je. Kalau tak dapat Kairo memang semua orang Ja, aber das wäre doch dumm. Imagine, wir kriegen ja Kaffee. Weil, warum steht denn da sonst? Also das wäre doch Okay. Ready? And? Schon gespannt, wo es hingeht? Ya! Sabar dulu. Chill! So, kita pergi Tiflis! Oh my god! Tiflis tu mana? Itu teori salah! Kita punya lah habis 1,600. Georgien, ja. Tiflis tu kat mana? Georgien! Aduh, Tiflis. Okay. Kita kena scam. So Tiflis. Georgien kat mana? Tiflis. Semua orang mesti kecewa sebab semua orang memang yakin dengan teori Michael. Sebab Michael memang meyakinkan kita orang ini teorinya. Kita dapat ke Tiflis, which is kita tak pernah dengar pun tempat tu. Maybe it's time for us to explore new place. Positif. Aduh, walaupun tak adalah rasa excited sangat. Yang korang kena belajar from So Riza dapat lah apa yang dia nak. and critical thinking. Next time we don't have to listen to our leader. Yes, next time we don't have to listen to our leader. Nope. Kita terlalu mempercayai you. Macam mirroring of political. And because Luiza pun macam tak happy. So mana cakap dah, bila seorang tak happy, dia akan dapat macam awak happy ke? Awak tahu ke tempat tu kat mana? Dah boleh bayangkan yang satu lagi punya title baru fail. Like booking fail. Michael punya teori fail. Do not believe Michael. Kita ada change. Tak ada buang. Man kann es nicht stornieren. Tak boleh. Tak tiba-tiba kalau kita sakit so kita kena pergi juga situ. So pukul 4.40 pagi. Tengok dah terang dah walaupun baru pukul 4 lebih. Kita slowly akan bertolak sebab kita akan bertolak daripada Düsseldorf. So now kita kena berjalan membawa kereta sampai ke Düsseldorf. So, kita dah bertolak. Sekarang pukul 5.05 pagi. Perjalanan mengambil masa ke Düsseldorf 4 jam. 3 jam lebih. 3 jam lebih. Dan kita nak ni lagi kan? Nak breakfast lagi. Nak charge kereta. Sebab kita nak electric car ni. Düsseldorf tu berapa ratus kilometer You tanya okay, soalan tak apalah. pagi ni. It's too early guys. Tapi pagi 379 km. Kita akan makan sambil-sambil tu charge je lah. Kita pun nak tengok macam mana kan for our next trip dekat summer nanti. Kita akan buat road trip. So korang tunggu. So kita akan pergi ke Tiflis. It's not bad lah actually. Bila kita orang buat research mula-mula tu memang lah kecewa sebab kita dah macam set nak pergi Cairo. That's why lah Michael dia dengan teori dia kan lalas tak menjadi. Tapi lepas tu kita try to have to lah kena redha. So kita find out and it's not bad. Dia macam tak ada orang tahu sangat. So dia macam banyak nature and banyak sejarah. Actually memang suit dengan kita orang. Sebab itulah agaknya kami ditakdirkan untuk ke sana. But we will see. So first let's go to Düsseldorf. Sejuk je Brunei ni. Kita tengah charge kereta sekarang. Sambil tu kita orang duduk makan kat luar.
buka roti-roti macam tu je. Sebab semua tak buka lagi. Diorang yang nak makan kat sini pun tutup. So kita just macam beli roti, makan-makan macam tu je, isi perut. Nanti kan tengoklah dekat airport kita makan lagi sikit kan. Ya, tengah charge. Tapi still tak payah lama. Maybe kita dalam 15 minit je macam tu. Dah almost full. Dah almost full lah. Berapa persen dah? Dah 70+%. And then lagi sejam lebih je. So okay lah. So lagi 38 km. 9.10 lah kita sampai kan. Kalau ikut ni navigation. Tak apa. Start flight kita pukul berapa Azhar? 12.20 rasanya. 12.20. So tapi pukul 10 kita masuk. Kita check in kan semua tu kan. Kita 10.30 kita punya fast lane. Fast lane, yes, kita ada habis fast lane. 10.15 sampai 30. So kita kalau check in awal dan semua selesai. Yes, kita ambil fast lane. Macam orang panggil ya, fast lane lah. Extreme lane lah. And boleh apply tau benda tu. Dekat airport, dekat Germany semua ada fast lane. Semua boleh katakan. Kat Hamburg banyak lah. Airport besar-besar kot. Kat Hamburg pun ada. So kita memang macam highly recommended. Kalau korang ambil fast lane tu, tak payahlah korang beratur-beratur. Yang korang dah tahu dah time korang pukul berapa yang korang boleh masuk. Tapi korang kena on time lah. And free. Kena just book online saja. Sebab saya rasa tak ramai orang tahu benda ni. So sebab itulah saya kongsikan. So kita dah sampai ke Düsseldorf. Tu kapal terbang tengah mendarat. So kita sambung perjalanan kita lagi sejam lebih. Sambil tu kita nak main Imposter. So apakah saya? Okay, sekarang siapa start dulu? Okay, rasa tak main, kena focus drive. Apa lagi orang cakap mid name? Mid name was macam Imbis. Supermarkt. Was? Supermarkt? Apa dia muat tu? Was? Supermarkt? Ich hab doch gesagt, ihr beide seid Imposter. Was Imposter? Ja, obviously. Mit dem Break. So, kita dah sampai. Kita dah dapat parking. Angkat semua barang-barang masing-masing. Ya, my bag. The weather. Oh my god, the weather. So alhamdulillah semuanya okay, no problem at all, tak ramai orang. So sekarang kita pergi ke gate. Kita pergi ke gate kita, so kita masuk ke security check. Tapi disebabkan kita orang dah book kan yang fast lane tu, so kita pun tak payah nak rush. Sebab kita tahu kita ada kiranya like VIP lane lah kan. Bukanlah VIP sebenarnya, sesiapa pun boleh, cuma kena book awal. Sebab kadang-kadang kan macam kat situ yang macam kena beratur panjang kan. Tapi hari ni nampaknya kalau kita tak book pun actually tak beratur panjang pun. Tapi better lah just book saja, it's for free pun kan. Kalau panjang kita dah tahu dah kita boleh pergi yang fast lane tu, fast lane track kan. Wow, menariknya airport ni. Dia pun ada Muslim prayer room. Bagus. Perfect gila timing ya. 10.15 patutnya kita check in fast lane security. Sekarang 10.13. Just nice. Tapi dia ada masa lah. Kalau kita tak sampai 10.15, dia ada berapa banyak masa? Dia sampai 30. Oh, okay. So 15 minit lah masa kalau kita terlambat antara between that time. So now kita stop dekat lounge. Itulah tak ada orang lah pula kat lounge-nya. Sebab kita still too early. Bolehlah minum kopi ke, makan apa patut, pergi toilet. Tapi macam like so kosong.
Tapi tak adalah banyak sangat choice. Tengok apa yang ada. Roti. Ini. Oh, apa? Geflügel. Maknanya ayam lah. Telur. Tak pastilah halal ke tidak kan. Tapi sekarang Germany memang banyak. Dia offer ayam pun kira macam like wow jugalah. Tak ada babi. Oh my god, rasa ada halal. Steak. Oh, steak halal. Very good lah. Airport sini. Okay. Kawan dia ni. Bag the nape around your waist and keep it at the front as the cabin crew are now demonstrating. Tighten the belt by pulling on its end sideways. The life jacket is... So kita dah sampai. Tengok dia ada tulisan yang lain korang. So, welcome to Georgia. Georgia. Tengok, cuaca di sini 26 degrees, 26. So just nice, perfect. And then saya tengok dia punya weather sepanjang yang kita orang akan datang ni, sepanjang masa kita orang stay, dalam 30, 26. So perfect lah kan. Noah, are you happy? So sekarang kita orang akan pergi ambil sewa kereta kita, kereta sewa kita. So let's go. Tak cantik dia punya matahari macam ni semua. Dah nampak dah bendera. So inilah kita sewa kita, kereta sewa kita. Dia tengah terangkan kat Michael lah apa yang patut, apa yang tak boleh, apa kena jaga-jaga. Kereta dia macam banyak dia calar-calar lah sebenarnya. So tak payah nak perlu jaga sangat kot. Tengok kan. Saya record ni sebagai bukti. Memang dia dah macam ni kan korang. Tapi tak apa. Ni diorang jenis macam tak berapa kisah lah. So far okay, nampak macam baik je orang tu. Tengok sini macam mana. Genug Platz? Semua okay? Korang cukup tak? Boleh ke depan kan? Mama pun dah ke depan dah. Aber ich finde es ziemlich spacious eigentlich. So, kita dah selamat keluar. Kat sini mata wang dia guna lain. So, dia guna dalam lari. Nama dia lari kan? Kelakar, lari kan? Lari, teki, lira. Bertukar-tukar macam tu pula kan? So, kita orang tanya jugalah patut kat mana kita akan exchange duit. Yes, korang kena bawa banyak cash because korang tak boleh guna kad. Itu apa yang kita orang dengar dan baca. So, cash kita orang dalam euro lah. And then kita orang tanya nak pergi tukar duit dekat mana. And then orang suggest pergi ke dalam city. So, sama juga dengan SIM card. Kita kena ambil SIM card baru lah. Sebab kita kat kira negara bukan dalam betul-betul dalam EU kan. Kita
kita dah hampir Asia. So perjalanan mengambil masa dalam 23 minit ke hotel kami. Ni hotel lah kan yang kita duduk ni kan. And hotel tu dalam city lah kan. Oh my god, korang kena tengok ni. Apakah itu? Dia cakap Berlin ni je ni. Kita kena ambil tak, kita kena tahu ni. Kita kena speak apakah. Diorang pun agak patriotic juga. Bendera keliling ke baru lepas perang dah. Oh, belum lepas undi Nach 200 Metern maybe. Sie die 2000 So, semua okay? Ist das ein Kreisverkehr? Ja. Riza smile. Ya Allah, anjing tu datang. Kita anjing kita tak pergi kat kau. Masuk ke hutan kan? Tak tahu dia kat bawah ni. Tak dia kat tepi tu. Ya Allah, kan aku langgar kau. Pergi sana anjing. Dia nak bunuh diri tau. Okey, dah mencabar lah. Ya. Tadi pun di immigration dia suruh. Sekarang pusing. Sekarang. Dia kata kita ni lokal. Tadi yang roundabout dia boleh masuk kiri. Itulah. Okay, ni baru starting je. All the best for us. Patutlah orang kata susah nak bawa kat sini. Taxi. Safi sikit. Jalan dia. Tengok kereta tu macam semoga kita takkan jadi macam tu. Itulah. Ich dachte nur bei den Bergen ist das Oh God. Steht, dass man nur links abbiegen darf. Okay. Bukit ya. Dia berbukit-bukit. Tapi tengok kita landscape dia pun banyak bukit. Kita orang kadang-kadang rasa macam kita kena tipu ke. Baik tadi terus tadi kan. Aber Kenapa hier dia steht duduk belakang? rechts und da steht nur links. biegen Sie rechts ab. Gerade ein bisschen genervt. Merata-rata dah kena nak beli dulu ke makan kat rumah? Das ist ein Jadi bisschen so dengan wie makan Tak tengok ni ah. Okay ni dia. Bye-bye. einfach wie gruselig direkt da am Tu lah, diorang banyak berbukit-bukit tau. Ja, an der Ecke du Schäfer, du springst einmal und das fällt einfach alles runter. Ni macam like creepy gila. Kena salah. Keine Ahnung. Kita tak faham. Kat mana Lin? Lass uns halt Sebab tak nampak lain apa-apa pun. Der Polizei stellen, hey. Macam ni kita kena belok Aber kiri. hier kommen doch die von links rein. Wieso stellen die sich Lagi kita tambah kena. Dia dah banyak Lin. Okay, tak faham. Okay. Stimmt, wie soll ich noch hier rein? Das sind jetzt vier. Korang kena berani kalau nak Hier drive dekat Fahrschreiben. Hier links Fahrschreiben. Georgia, okay? Bukan senang. Warte, Suka hati dia tambah-tambah Lin. Warte, first naik kita naik ni lah. Itulah, you terus nak mencabar sangat. Hai, okey lagi teruk daripada Malaysia lah Polis ada pun tak kisah. Polis pun keluarkan tangan. Semua masuk je semua. Padahal ada 2 lane tau. Aku tak tahu kenapa. Gott, von allen Seiten davon. Regeln sich schon irgendwie. Ya, lepas tu Tuhan kenapa? Das war krass. You kena belajar macam mana nak jadi Das war Georgia. echt. Von wem? Papa dah terror dah sikit. Dia dah faham dah budaya bawa kereta kat sini. Ja, zum Glück hat er ein bisschen so. Tapi cantik ada sungai kat sebelah dia. Macam Paris pun ada. Nein, die Gebäude. Dia macam ada Prague. Ich finde die Straßen sind ein bisschen so wie Paris. Cantik city dia sebab dia macam banyak old punya building lagi. Nanti kita jalan-jalan. Okay, tu jabatan tu korang. Depan tu ada jabatan. Kita tinggal dekat dengan situ. Oh, ya ke? Kita jalan kaki. Nice. Mana lah kita nak masuk lagi tower. What's the point? Ni kot, street ni kot. Itulah kita kena straight. Rasa better straight lah ya. Kita straight, kalau kita tahu kita boleh patah balik lagi. Kalau salah kan. Daripada masuk terowong dia kena duis lagi dengan terowong tadi. Yelah street ni pun jalan rupanya. Playground. Oh, ni untuk naik boat lah. Oh ni. Ini pasal malam ke apa? Oh ni untuk turis pun Tbilisi naik teksi dia macam tuk-tuk lah. Janganlah tak boleh kat situ. Kita kena patah balik. Sudah. Kita buat macam kita just orang sini je lah. Ya. Baru orang respect you. Man sieht halt, dass du blond bist. Na und. Itulah
lah jabatan dia tu. Dia dekat dengan hotel kita. Lala kita parking sini, kita naik jabatan tu. Betul, jalan ni boleh straight. Baru tembus. Tapi is it sama bila ditembus? Yelah, kalau dia masuk terowong pun tembus juga kot. Macam mana ni kereta depan tu datang? Ni Sukhati Mistrasa nama dia. Oh my god, tak tahu. I have no idea. Astaghfirullahaladzim. Guck mal, das ist halt der Ausgang vom... This is actually really hardcore already. Start driving. Memang hardcore gila. Respect yang you nak juga. Okay, korang better think twice bila datang Georgia. Tak payah nak adventure sangat macam kita ni. Okay, sekarang dah tembus ke Kruisverkeer. Oh, ni dia punya. Ni turis punya attraction. Ni city center dia. Nice. Wah, dengan ada cable car. Wah, cantik lah. Okey lah, dah tak boleh sing komplain lagi dah. Cantik lah. Cantik. Dengan bukit-bukit macam tu. Kan orang tua tu berdiri ke tengah jalan. Oh, Dunkin Donut ada sini juga. Subway pun ada. Subway ada apa? Subway dengan Dunkin Donut memang banyak kat sini. Itulah. Ni dah dekat hotel, kita jalan-jalan. Ich wollte noch Schmuck kaufen für Fatima. So, akhirnya dah sampai. Sempit juga. So, inilah hotel kami. Dia punya location ikut Google sangat baik. Kita boleh tengok pun sepanjang perjalanan pun like macam dalam city lah kiranya kan. So, Hotel Terrace. Let's see. Çay, aladelnik, Okay. komisyoner, okay. Alright. Okay, simple punya. For one night. Oh, 2 nights. Okay. So, bilik diorang kat atas pula budak-budak. Okay lah korang. So, macam lagi bilik korang kita ke? Ya. So, let's jalan-jalan ke city dia. Kekecohan telah bermula. Mana? Kita kena cari money changer first. Yang tu hotel tu best Jadi kita boleh tengok hotel tu for balik punya. Tengok dia pun macam Mama suka yang ni. Ni macam stress juga ni. Orang pun macam sweet tooth lah. Lama. Ya, so kita ke sini ya. Wah, happening juga Kita kena cari SIM card. Yep. Nah, I don't think so. Ya, maybe dia boleh cakap. Kalau worst case beli esok lah. And sedap panas Oh, so nice. So nice. Banyak restoran, cafe. Banyak Oh, tu live tengok band Azhar yang bangunan tu. Church. Tengok Laila, Safia. Tu, cool lah. Yalah, Laila dah tunjuk dah. Ni apa church diorang kot Nak ke? Video ambillah satu dah. Dia share. Jom. Erdbeer, mit viel Erdbeer, mit viel Erdbeer. Anjing. Yes. Ya? Tengok yang ni yang Waldbeere kan, Walderdbeere.
Die sind eigentlich auch mal richtig geil. Oh. Ambil rasa. Fresh lah. Ada blackberry, strawberry, all the berry. Okay, saya perasan diorang ada banyak anjing tau. Tapi anjing diorang besar-besar. Macam Istanbul banyak kucing gemuk-gemuk. Mak kau nenek kau. So, oh, apa yang ada? Homemade lemonade. Ta-da! Happy holidays! Water. Wow. Ini adalah terung. Terung dibalut dengan apa Oh, dengan walnut Ich probieren, aber ich weiß nicht, ob es Okay, try korang try. Cepat. Sort typical makanan diorang pun. Ja, guck mal, ob ich es mag. Die ist so einfach. Anda bagi setengah tu kat Luisa. Walnut ni ada macam garlic sikit kan? Oh, dia macam garlic sikit. Macam pedas sikit. Ya. Pedas gila, macam pedas sikit lah. Dalam dia ada apa macam sayur lagi Ada macam daun ketumbar pun. Cuba rasa. Okay, nak rasa pula. Tengok pun sedap dah terlihat liur aku dah. Shashuli. Skneruli. Yes, very good. Skneruli. Tak betul ke tidak? Big dumpling. It's similar like dumpling. Enjoy. Thank you. Dah, so, macam mana nak makan sekarang? Dia tak boleh bagi berdiri Bagi berdiri bagi kita makan. Ambil video. Nama dia King Kali. Inilah King Kali tu. Sebab tadi dalam live tadi orang cakap kena try King Kali. Ich hab Angst, dass das so Suppe ist drin, ne? Ja, es ist. Apa yang kata ada sup? Ini bukan cara makanan sebenar. So dia macam ada sup Oh, dia macam Sup Dumpling. Das ist nicht schlau, weil tapi dumpling tak ada sup kat dalam. Nein, ich hab komplett verkackt. Ya Allah. Okey, ini silap cara dia. Macam mana? Takkan nak sumbat benda besar sangat kan? Ni garlic bread lah Noah. Noah ni paling makan roti kosong mana? Boring. Roti ni untuk makan tu. Ja, wenn man nicht so rot Ini dah try ni ayam ni. Apa dah lupa dah nama dia apa. Susah benar sebutan dia. Shemeruli. Woi, dia punya raw dia pekat sangat. Shemeruli. Sedap Luisa, yang ni awak suka tak? Yang ni awak suka. And okey tak Lala? Okey tak awak rasa Lala? Awak suka ke? Aber ich hatte das mal im Russischunterricht. Awak pernah makan ke tak? Yelah, sebab dia kan ada dekat dengan Russia. Sebab itulah dia kena mengena tu lah. Dia kata dia macam sebab pernah makan masa Russia punya projek bahasa Russia. Orang ada tunjuk macam makanan ni. Yelah, kat sini kan dia kan bawah Russia. Ayah bawah Russia ya. Okay, now I want to eat. Ni yang dia punya sauce tu. Dia macam ada cream pun. Tapi yang ni sedap tau. Very nice. Indian. Tapi dia cair. Dia cair. Dia macam asam pedas pun ada. Tapi dia kan ada serai. Pedas. Oh, okey juga. Nampak juga makanan dia. Cuma dia tak makan dengan nasi kan. Dia makan dengan roti. Dengan roti. Dia roti. Macam das Fladenbrot, ne? Sekejap je hilang. Antara semua ni, mana satu favourite korang? Mana yang korang rasa paling korang suka lah? Rasa yang ayam. I suka yang tu. Noah. Awak mana? Tapi suka yang tu, dumpling tu. Okay. Luisa? Luisa yang tu juga Also alles. Ini dia macam kurma ayam. Tak try. Try lah, dia macam kurma ayam. Ni apa pula? Ni akan pizza tadi makan kata ni pun. Tu pikir makanan dia orang. Cacapuri ya. Cacapuri lah. Betul ke ini? Ni royal cacapuri sebab dia ada. Royal. Das ist so richtig cheesy. Dia ada cheesy. Cheese dia penuh
Ambil. Oh, saya tarik. Saiz. Saiz. Panas. Dah schmeckt ein bisschen nach Cari tarik, Laila makan. aber auch so nach Mozzarella. Air kosong lah Ganz je. viel Käse. Aber das ist nur so kleine Flaschen. Kita pun tak pergi pegang lagi. Dah share lah. Tengok tu, kita orang tak tahu benda ni tau. Ni pun lagi satu auction kalau korang nak halal. So dia actually basically banyaklah halal dekat sini. So kita dapat private room. Dia akan datang kita, dia akan scrub kita. Noah pun nak scrub. Dia akan scrub kat sini. Tepinya macam ni. Ada tempat duduk semua. Tempat duduk dekat pupus saya minum. Semua. Oh, dia macam muka lah. Kita betul-betul lalu dalam Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.